Majoriti customer saya, mereka suka memilih saiz emas 1 dinar, gold bar 5 gram, gold bar 10 gram, gold bar 20 gram dan 5 dinar. Ini adalah saiz emas yang sederhana, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ramai beranggapan bahawa saiz emas ini adalah baik untuk simpanan, terutamanya simpanan untuk persaraan. Saiz yang paling kecil dalam tangan saya ialah 1 dinar, berat emas 4.25 gram dengan harga sekitar RM2,000. Dan ini saiz 5 dinar, emas berat 21.25 gram, berharga sekitar RM10,000. Saiz emas yang sesuai untuk anda sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan. Katakan anda target untuk simpan bagi kegunaan persaraan. Jika belanja bulanan anda tidak begitu besar, saiz 1 dinar baik untuk anda. Tetapi, jika perbelanjaan anda besar ataupun anda ingin jual emas setiap beberapa bulan sekali, anda boleh simpan dalam bentuk 5 dinar. Untuk dapatkan emas-emas ni, anda boleh pilih untuk membuat belian terus jika ada wang tunai yang cukup atau anda boleh menyimpan di akaun emas gap atau gold accumulation program. Kaedah simpanan ini tiada charge dan tiada komitmen. Apabila cukup gram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas ni untuk anda simpan sendiri di rumah. Bagi emas saiz bawah 21.25 gram, ia akan dipost ke alamat anda menggunakan pos berinsurans. Lebih berat daripada itu, anda boleh cek temujanji di cawangan Public Gold untuk ambil emas yang telah anda beli melalui online. Untuk mulakan simpanan masa depan anda dengan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.